Takkan nak mandi kat depan traffic light. Ni lah depan traffic light je tontonan umum. Alah gempa. Cantik ya? Orang bayar. Sampai. Angkasawan lah. Angkasawan. Jadi Syekh Zafar. Masuk sini. Ya. Terus je lah. Terperanjat aku. Terus je. Mari kita melawat Planetarium Negara. Boleh parking kat atas ni. Tadi? Tadi. Kan? Boleh parking atas ni. Kalau tidak dulu kalau naik bas kat bawah. Planetarium ya? Wah. Wah, semua siut. Wow. Wah, macam kita dekat dalam ni ya. Masuk. Wah. Wah, semak siut. Wah. Masuk ya? Takut? Cik. Ni macam kita dekat angkasa lepas. Oh, angkasa lepas. Tapi Hmm. ni panas tak? Sikit je lah. Panas tu, ada current ni ke? Yalah, ada current. Wah, semak siut. Wah, jakun lah. Semat lah. Alah, api masuk je dah gelap. Cantik ni. Tonton dan perempuan, tayangan Planetarium akan bermula tepat seperti yang dicantumkan. Segera masuk ke angkasa. Apabila bahawa masuk keluar tidak digunakan selepas digunakan. Silakan pergi. Pelajar baru. Lagi sangat. Pening. Api tolong. Dah, sampai situ je. Okey, bumi kat mana bumi? Besarkan sikit. Wah, cikgu kita mengajar hari ni. Okey. Ini apa? Ini mata Ali. Mata Ali betul. Susahlah nak jawab soalan. Itu je kelas hari ni. Matahari dan bumi. Ayah. Penat dia anak murid duduk ni. Tak masuk. Tengok terbalik ya? Tengok. Pening tak pening? Boleh masuk tak? Tentu agak. Okey tak? Cik, Pak belagak tu. Cik. Ayah. Pening ni, bawa minum ketum ke? Piala ni gambar dia habis. Mingat ni. Pening. Pening. Macam mata balik. Boleh tak? Boleh tak? Dia macam pergi persaingan lah. Ya, ini lah macam mana kat angkasa lepas tu. Dia dekat dalam roket tu yang pusing-pusing. Cik, tak pening. Bagus tak pening, boleh bawa kereta. Tu boleh jadi angkasawan. Macam dah terlambat dia. Wah. Oh, patutlah kecil je. Patut dia kata 3 orang. Tapi kita kalau masuk 4 orang muat je kan? Setengah je. Tak boleh ikut tampung. Oh, berat. Cantik lah, Bi. Apa dia? Bangunan tu tak jaga, tak terang. Apa, Bi? Bila puasa? Menenangkan. Oh, dia tengok ni. Okey lah, pada kita tengok pun Bukit Bendera. Bukit Bendera tu pagi, bang. Tak nampak apa kau. Tu pagi. Nampak kereta abang dari sini lah.
Tak jelas kan? Tak jelas. Dah pakai cermin mata pun tak jelas. Kenapa? Ha? Ambil gambar sini lah. Okay, right.